Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Amira Farhana binti Marofi. Hari ini saya dan Nur Syazwadi akan membentangkan tentang isu penyalahgunaan kuasa guru dalam pendidikan serta pendekatan etika yang boleh diambil untuk menanganinya. Secara umumnya, etika merujuk kepada prinsip moral dan nilai akhlak yang menjadi panduan dalam tingkah laku seseorang. Jadi dalam konteks pendidikan, etika ini sangat penting kerana ia memastikan guru bertindak secara adil, berintegriti dan profesional. Selain itu juga, etika berperanan dalam melindungi kebajikan pelajar serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Seterusnya, untuk langkah pertama, iaitu pemilihan isu etika. Dalam kajian ini, kami telah memilih isu penyalahgunaan kuasa guru. Isu ini merujuk kepada situasi di mana guru menggunakan autoriti mereka secara tidak wajar, contohnya seperti memarahi atau memalukan pelajar di hadapan orang lain, serta sikap pilih kasih guru. Isu ini penting kerana guru mempunyai pengaruh yang besar dalam bidik darjah. Sekiranya kuasa ini disalahgunakan, ia boleh memberikan kesan negatif kepada emosi, motivasi dan pencapaian pelajar. Ia juga dapat menjejaskan hubungan antara guru dan pelajar. Seterusnya, langkah ketiga iaitu kajian kes. So, dalam langkah ketiga ini, saya akan ceritakan dua kajian kes iaitu berkenaan dengan kajian kes media dan juga kajian kes teori. Berdasarkan kajian kes media, terdapat satu insiden yang dilaporkan oleh media tempatan sendiri di mana seorang murid sekolah rendah didakwa dimarahi dan dimalukan oleh gurunya di hadapan khalayak ramai. Kejadian ini menjadi tular di media sosial dan mendapat perhatian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Pihak kementerian turut menegaskan bahawa guru perlu sentiasa mematuhi garis panduan etika dan integriti. Kes ini jelas menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa oleh guru boleh memberi kesan negatif kepada emosi dan kesejahteraan pelajar, terutamanya dari segi keyakinan diri dan motivasi untuk belajar. Selain itu, kajian dalam bidang pendidikan juga menunjukkan bahawa tingkah laku guru yang menindas atau memberi tekanan kepada pelajar boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang tidak selamat. Jadi, teori yang kami kaji ini dikenali sebagai teacher to student victimization, di mana pelajar menjadi mangsa kepada tindakan guru. Oleh itu jelas bahawa penyalahgunaan kuasa bukan sahaja isu individu tetapi juga berkait dengan sikap budaya dalam persekitaran sekolah. Langkah ketiga, huraian isu dan nilai keguruan. Dari segi etika, penyalahgunaan kuasa ini adalah salah kerana ianya melanggar prinsip profesionalisme dan menghormati antara guru dan pelajar. Jadi kesan kepada pelajar termasuklah gangguan emosi, hilang motivasi serta menjejaskan hubungan dengan guru. Dalam konteks ini, beberapa nilai keguruan yang terlibat ialah keadilan, iaitu sikap bersikap adil kepada semua pelajar, kemudian amanah, iaitu sikap menjaga kebajikan pelajar, integriti, bertindak secara jujur dan beretika, kemudian tanggungjawab untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, dan profesionalisme sebagai seorang pendidik. Seterusnya, langkah keempat, langkah cadangan dan pendekatan. Saya akan menerangkan cadangan pertama dan cadangan kedua. Bagi menangani isu ini, cadangan pertama ialah latihan profesionalisme dan etika guru. Guru perlu mengikuti latihan berterusan berkaitan dengan etika keguruan dan garis panduan seperti Standard Guru Malaysia SGM 2.0. Melalui latihan ini, guru dapat memahami dengan lebih jelas tentang batas penggunaan kuasa serta kepentingan bertindak secara adil dan beretika dalam semua situasi. Kemudian, cadangan pendekatan kedua ialah memperkuatkuasakan polisi dan penguatkuasaan garis panduan etika di peringkat sekolah dan kementerian. Contohnya, dengan menyediakan prosedur aduan yang jelas serta tindakan disiplin terhadap guru yang melanggar etika. Langkah ini penting supaya guru lebih peka dan bertanggungjawab terhadap tindakan mereka serta guru dapat memastikan setiap interaksi dengan pelajar dilakukan secara profesional dan beretika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Abdul Wahab. Saya akan menyambung kembali pembentangan kami. Pendekatan ketiga ialah menggunakan kaedah pengajaran yang membina dan inklusif. Guru boleh mengamalkan pembelajaran berpusatkan pelajar dengan memberi peluang kepada pelajar terlibat aktif dalam perbincangan dan aktiviti berkumpulan. Menurut Karasova dan Heba,
Pendekatan ini dapat mengurangkan dominasi autoriti guru dan meningkatkan pelibatan pelajar. Selain itu, penggunaan ganjaran positif seperti pujian dan maklum balas membina dan membantu serta menggalakkan tingkah laku positif tanpa perlu menggunakan hukuman yang keras. Komunikasi yang menghormati pelajar juga penting kerana ia meningkatkan motivasi dan pelibatan akademik pelajar. Pendekatan ini mencerminkan nilai etika keguruan seperti empati, hormat dan keadilan. Pendekatan yang terakhir ialah menggalakkan guru melakukan refleksi diri dan mendapatkan maklum balas daripada rakan sejawat atau mentor. Refleksi diri membolehkan guru menilai semula tindakan dan gaya pengajaran mereka bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pengurusan bilik darjah. Menurut Farrell, amalan reflektif dapat meningkatkan kesedaran profesional dan membantu guru membuat keputusan yang lebih beretika. Selain itu, maklum balas daripada rakan sejawat memberi perspektif yang lebih objektif terhadap amalan pengajaran. Budaya kolaboratif seperti ini juga menyokong pembangunan profesional guru dan meningkatkan kualiti pengajaran. Seterusnya, langkah kelima iaitu justifikasi pendekatan. Justifikasi pendekatan yang pertama ialah memperkukuh latihan etika profesional dalam kalangan guru. Latihan ini penting bagi membantu guru memahami prinsip etika, tanggungjawab moral dan batas profesional dalam interaksi dengan pelajar. Kajian menunjukkan bahawa pendidikan etika dapat meningkatkan keupayaan guru membuat keputusan yang lebih beretika, terutamanya dalam situasi yang melibatkan disiplin dan penilaian akademik. Apabila guru mempunyai kesedaran etika yang tinggi, mereka lebih cenderung menggunakan kuasa secara bertanggungjawab dan adil. Selain itu, pelaksanaan kod etika guru juga sangat penting. Kod etika berfungsi sebagai panduan yang menetapkan standard tingkah laku profesional bagi setiap guru. Ia membantu memastikan semua tindakan guru selaras dengan prinsip keadilan, integriti dan tanggungjawab kepada pelajar. Menurut Nigrum, pelaksanaan kod etika secara konsisten dapat memperkukuh profesional guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. Justifikasi pendekatan terakhir ialah mewujudkan sistem pemantauan dan saluran aduan yang telus dalam institusi pendidikan. Sistem ini penting kerana pelajar sering merasa takut untuk melaporkan salah laku guru. Dengan adanya saluran aduan yang selamat, pelajar dan ibu bapa boleh melaporkan masalah tanpa rasa bimbang. Menurut Yildiz, pemantauan profesional yang berkesan dapat meningkatkan accountability guru dan membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat. Untuk langkah seterusnya iaitu langkah yang keenam yang membincangkan tentang implikasi dan hasil daripada justifikasi pendekatan yang dicadangkan. Dari sudut pelajar, pendekatan beretika ini membantu mewujudkan hubungan yang lebih positif antara guru dan pelajar. Pelajar berasa dihargai dan lebih yakin untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini seterusnya meningkatkan motivasi serta pelibatan pelajar dalam pembelajaran. Bagaimana pula dengan perspektif guru? Dari perspektif guru pula, pendekatan ini dapat meningkatkan profesionalisme serta kesedaran etika dalam kalangan guru. Guru menjadi lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan lebih bertanggungjawab terhadap tindakan mereka di dalam bilik darjah. Bagaimana pula dari segi perspektif sistem pendidikan? Dari segi perspektif pendidikan, sistem pendidikan secara keseluruhan, pendekatan ini dapat meningkatkan kredibiliti dan integriti institusi pendidikan. Apabila nilai etika diamalkan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga meningkat dan persekitaran pembelajaran menjadi lebih kondusif. Kesimpulannya, penyalahgunaan kuasa oleh guru perlu ditangani melalui pendekatan yang berasaskan nilai etika profesional. Pendekatan seperti pengajaran inklusif, refleksi diri, latihan etika profesional, pelaksanaan kod etika dan sistem pemantauan dapat membantu mencegah salah laku serta meningkatkan profesionalisme guru dengan mengamalkan nilai seperti keadilan, integriti dan tanggungjawab. Guru bukan sahaja menjalankan tugas sebagai mengajar, tetapi juga memegang amanah sosial dalam memastikan setiap pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang selamat dan bermakna.
Terima kasih dari kami.